Dia memang tak sedar diri punya orang. Pada saya, first and foremost, kita memang tak pernah pun mengiktiraf pelarian. Tak ada pernah pun definisi pelarian ada dalam undang-undang kita. Jadi, kalau kita bagi dia berteduh, cukup baiklah dia berteduh, betul tak? Dan kalau dia tak suka Malaysia pun, dia dah seronok sangat dekat Australia, dia tak payahlah bagi fakta-fakta yang salah. Sebelum dia pun tahu bahawa kita pun ada tempat-tempat untuk kita letak kanak-kanak ni. Ada. Bukannya kita macam tu je. Memanglah pada mula-mula kita tangkap, lepas tu kita akan menghantar daripada yang apa, ada satu orang sebut mahabah apa benda tak. Macam tu. So maknanya dia ni bercakap sebab dia nak dapatkan duit lebih banyak untuk NGO dia. Lagi satu saya tengok dia dah besok seronok dengan bekas Perdana Menteri Kanada, dah besok seronok minum kat sana, dah besok seronok merata-rata dunia. Saya memang nak minta you all tulis, minta Nur Azizah ni kempen kepada Penny Wong, Menteri Luar Australia, sebenarnya dia dah gembira di Australia, dia pun dah berjalan sampai ke Kanada berapa dengan Jasmine Ullah whatever crap. Cakap dengan diorang, pergi jumpa pemimpin diorang, minta diorang punya pemimpin ni, dan diorang pun dah ada duit banyak sebab mendedahkan cerita-cerita buruk Malaysia, minta semua negara ambil 10 ke 15 ribu orang Rohingya tu setahun. Jadi kalau US ambil 15 ribu, Kanada ambil 15 ribu, Australia ambil 15 ribu, kan dekat 50 ribu berambus. Itu yang sebaiknya. Sebab saya rasa diorang ni tak niat pun nak bantu orang Rohingya kat Malaysia ni. What yang diorang do dia adalah untuk terus kekal gembira di sana dengan duit sedekah daripada negara barat.